di dalam syurga akan menjerkah isteri di atas dunia itu, wahai wanita, celakalah kamu berbuat kasar dengan suamiku. Tengok tuan, bakal isteri di sana. Bakal isteri di sana dah marah dah. Yang diciptakan oleh Allah, wanita-wanita yang tidak ada ibu, yang tidak ada ayah, diciptakan oleh Allah seperti Allah menciptakan Adam alaihi salam. Kita terus umur 4. Tuan-tuan jangan rasa pelik pula, Nabi Adam tak ada mak ayah. Maka bidadari kesemuanya tidak ada ibu dan ayah. Mereka manusia seperti kita, 100% manusia seperti kita, senyum seperti kita, berjalan seperti kita. Dan persamaan di antara kita dengan bidadari ialah kedua-duanya, yang suami tadi tampan, yang isteri tadi cantik, mereka hidup selama-lamanya, mereka tidak mengeluarkan peluh pun di dalam syurga. Nabi bercerita bahawasanya orang-orang lelaki berjima dengan isteri-isteri mereka. Kita ingat dalam syurga dia tak ada nikmat tu tak? Bahkan itulah yang nikmat yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis-hadis yang sahih, dan Allah sebutkan secara tidak langsung di dalam Al-Quran. Wahum fi syughulin fakihun. Mereka sibuk di dalam syurga, di dalam istana mereka. Lalu sahabat tanya, apakah yang mereka sibuk itu ya Rasulullah? Ibnu Abbas mentafsirkan ayat itu, mereka sibuk memecahkan keperawanan isteri-isteri mereka.